Right geng, hari ni aku tak nak cakap banyak dengan korang geng. Kalau korang nak cari setup jeep yang nak main jeep besar-besar, multiplier, nak main bottom ke, hari ni aku buat set combo Daiwa Saltiga size 35 HL tahun 2025. Yang ni paling baru punya guys. Mesin dia memang sangat-sangat besar. Dan dalam set ni korang akan dapat mesin, dapat rod sekali dengan tali. Harga dia 3K sahaja. 3K sahaja guys. Jadi ini Saltiga 35 HL paling baru tahun 2025. Kayuhan kiri guys. Yang ini tak ada line guide. Dan ini memang sesuai untuk korang main jig yang 100 gram hingga 500 gram. Yang besar-besar ataupun main bottom memang paling sesuai guys. Nak main bottom drift ke memang okey. Jadi dekat sini korang akan dapat mesin, dapat rod, dapat tali. Semua satu set 3K saja. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, ini rod Yamato Samurai BJ guys. Rod Yamato Samurai BJ ni depan je lembut guys, tapi belakang dia memang keras. Samurai BJ ni dia boleh support batu 200 gram hingga 1,5 kilo untuk main bottom. Kalau main jig 100 gram hingga 500 gram. Kalau korang nak tengok action rod ni, tarik GT 24 kilo, korang boleh tengok ujung video. Jadi untuk rod ni guys, rod ni dia menggunakan cincin Fuji SIC. Dan kalau korang beli rod Yamato Samurai, Samurai V3 ke, V2 ke, Samurai BJ, korang boleh join kontes kita, kontes Yamato Samurai. Dan boleh berpeluang menang Daiwa Seaboard 600 MJ. Cara dia nak menang, cara nak join kontes, korang kena ada rod Yamato Samurai dulu. Apa-apa pun kena ada rod Yamato Samurai. Tak kisahlah korang beli tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke, korang boleh join kontes kita. Jadi untuk tali pula guys, tali yang kita bagi dekat korang ni, tali Yamato 12 sulam 50 LB, 500 meter guys. Untuk 50 LB ni memang sesuai lah kalau korang nak main bottom boleh, slow jig boleh, nak main jig besar-besar pun boleh, tak ada masalah. Kekuatan dia ikan bawah 50 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Ketahanan 5 hingga 10 tahun. Dan special tali Yamato ni dia lembut lah. Dia sama juga guys, macam rod Yamato Samurai BJ ni, depan lembut belakang keras. Kalau untuk tali ni, dia punya lembut tu macam 10 LB je, tapi dia punya power tu guys memang tak cakap lah guys. Korang kau tengok geng, memang lembut geng tali dia. Tali Yamato ni siapa pernah pakai dia tahulah kekuatan dia macam mana. 30 LB pun boleh naik 45 kilo, ni 50 LB lagi dah kuat. Jadi satu set ni Saltiga 35 HL ni, harga dia sekali rod sekali dengan tali 3K saja. Kalau korang berminat, korang boleh screenshot whiteboard ni ataupun korang terus DM kita dekat TikTok. Ataupun nak lagi senang guys, korang boleh datang kedai kita dekat Orchid Tackle Klang. Alamat aku dah tulis dekat atas. Jadi macam biasa, berminat korang DM je. 中恐龙，中恐龙。不进啊，我摇开车还是进啊。来个保卫车。哇，歪歪，顺。Stand up on the road 啊。来。弟弟啊！哦！哦！